Kita akan main game Bakso Malang Anomali macam dekat apa yang Akid Kids. Macam Akid Z main hari tu. So aku tak tahu tak siapa nak main dengan aku lah. Okay guys, sini kita boleh take. Tadi aku kata dah kau geramnya aku. So dia suruh siapkan ni mangkuk hayun dulu. Lepas tu put noodle, meatball. Dah ke? Tofu. Mana? Mana tofu? Oh ni. Okay, lepas tu kita buat mangkuk ni. Gitu ni. Kelak anjing. Letak sos. Tak sayur. Pada tak sayur tu kita pun bungkus. Lepas dah bungkus kita bagi kat customer. Simple one. Tapi kadang-kadang kita tengok ada anomali kita. Untuk melayani banyak pelanggan, jangan lupa baca rules atau aturannya dan ikuti peraturannya. Aturan-aturan ini sangat penting. Bukan sekadar jumpa one shot ya. gila. If they shoulder jam do not store outer ways. Sit on my Nobel bakso noodle and 7,000 for drink. Check again anomaly before you give the food. Use your third eye to confirm anomaly but don't use it. Bye. Terkejut aku. Tengok lu dia. Ame. Okey, harganya 12,000 ya. Dia panggil lepas tu tak cakap apa. Dah malas aku. Memang tengah cakap sebenarnya. Mak dia kan problem. Sabar ya guys, kita kena check lagi. Takut salah. Okey betul. Kita jangan pakai sudah lama. Nanti dapat ending yang pertama ke dia kedua tahu. Oh, jangan pakai terlalu lama Nanti kau dapat ending macam mana endingnya lupa lah. Ada tengok kat Ciga Sport lah. Dia pakai lama-lama. Kita kena check kiri kanan guys. Nanti kau jadi macam Akid dapat ending yang motor. Ame. Ame Iskandar, Ame. Okey, harganya Tapi dia 12,000 ya. Dah tinggalkan aku temu sifatnya kan. Tak anomali guys. Jangan percaya guys. Wali nak julil lah. Hotel. Ame. Jom, Ame. Salah kai tu. Kau dapat wali nak judi. Aku sama dulu aku dapat wali nak judi. Wali nak julil lah. Kita kena tengok kiri kanan. Ame tu balang. Kau tak cakap apa-apa lagi. Bagus tak? Alah, boleh. Kita tengok kiri kanan guys. Tengok kiri kanan. Bab. Kejut aku. Terkejut aku. Weh, anomali satu hit weh. Ame sekali Ame dah masuk game dah guys, tak apa. Anomali lagi guys. Ame dah masuk game guys, tak apa. Kita main game ni lagi. Sabarlah. Ame terkejut. Bukan gila, tiba-tiba dia penanggal dah. Kaget jujur. Kuat guys, dia punya suara guys. Ame menjerit. Diam. Shut up pada. Okay, kita tengok dia manusia ke? Okay, manusia. Monitor ketua. Anjing window basuh darah bukan? Kau suka kau? Ame 12,000 ya. Apa? Ame. Bukan. Aku tengok kan.
Mana aku tengok video apa ni night over experience tu kan. Aku tengok bapak beban tu kan. Dah lah aku live lah. Asal live tak guna lah bang. Tak, bukan tadi Kai kata tu kan aku live. Okay, kita kena check 2 kali. Takut tu anomali. Keluar kita tak boleh. Check kiri kanan. Kadang-kadang ada anomali. Bapak. Muda sana. Apa? Terkejut bodoh. Terkejut macam ada satu orang bang. Penanggal gila. Bang. Sama bang. Okay, tak ada. Aman ya bang. Ada anomali ke? Wih, ada suster ngesot guys dekat pohon tu guys. Tak suka ada suster ngesot dekat pohon tu. Kenapa babi? Wah laki boy. Kita sebenarnya kena tunggu sampai 1 juta lah. 1 juta ni 1 juta kot. Babi lah ngelak-ngelak. Kalau 160 kita dapat ending yang Betul lah. ada pocong tu. Kenapa bang? Dia Kau duduk ni dah jangan bola muncul. api Tengok duk. kau dah buat internet barulah kau muncul. Banas pati. Oh ni yang macam nak. Ni apa nama kita panggil tu? Macam nak rosakkan kita punya perniagaan. Banas pas dan dah masuk lah. Anjing siapa tu? Kau seorang mengkiri right. Weh, apa ni woi? Oi. Anomali apa ni woi? The hell? Anomali apa tu? Kalau korang tahu komen lah. Hantu Cina. Hantu Cina. Oh, kau Cina. Oh lah hantu Cina pula. Us. Ih. Kalau nak tengok sangat cerita, kalau nak tengok kan kena slowkan volume ah. Anomali suara bapak kuat bab. Okey bang, saya check dulu ya bang. Okey aman, tenteram. Okey aman 19,000. Sabar jap. Ayen. Okey. Bang, saya check sekali lagi. Bang, saya check sekali ya bang. Okey aman. Okey bang, aman ya bang. Saya bukan Cik Sport. Kalau Cik Sport main lain lah. Siapa tu? Nah, cikgu sebab dia main salah Dia main anomali hit dia 14 tu. Bang, sabar jap bang. Saya check bang jap. 14 anomali hit dia ni. Bang, tadi abang order apa bang? Sebab ni dia tak duduk tau. Dia memang dia layan terus yang ada anomali tu. Dia kata lah, saya ni berani. Bang, abang bukan hantu bang.
Kurang ajar punya kau sini kau. Ih, panas lah aku dengan customer ni. Nanti kalau Amir dah siap rekod aku nak rekod. Sumpah dok. Apa lah tu? Weh, okey. Kalau apa-apa kalau korang tengok dia macam okey tapi masa nak bagi makanan tu korang kena tengok balik. Takut dia anomali. Tadi dia kena dia kena ni. Dua. Minat. Tiga. Boleh dia. Sedang mendalami fakta. Anjing kau. Minat. Anjing. Guys, ni apa ni? Tumbler ni apa dia? Don't forget your tumbler. Amir. Tumbler tu kan. Kalau tumbler kau kena kasih balik gaji. Kalau aku tak kasih, dia kasi jam ke. Cak dia kasih balik dok. Kau tekan lah kat tumbler tu. Bila dah habis cakap tu, kau tekan tumbler tu. Kau dapat tak yang ada yang ibu tu dia pegang baby tapi kau Belum dapat lagi. nanti kau bagi cikgu gula bang. Tahu, aku tengok lah. Aku tengok dekat mana lah, live mana. Ya, tahu. Kau cakap lagi tampung ke kau? Amir bila terkena batin. Tengok kanan guys, kan dapat ending macam motor tu guys. No takut. Ichi no takut. Ichi bisa juga bermain. Siapa ni guys? Oh, kita tengok dulu, Okey, aman ya. Kita main solo macam Akib main solo hari tu guys. Akib pun dia main solo guys. Tadi kau minta apa je? Air Oh, air. Bang, minum air kat rumah je lah bang. Atau minum air kat sini bang. Mahal. Buat je. Sabar jap. Saya check dulu. Okay, abang itu lah. Apa aku? Pelanggan boleh apa aku? Aduh. Dia lagi sangat begini. Ini aku nak rekod lah. Guys, takut ni guys. Apakah saya ingin live? Wish I knew. Siapa tu? Wish. Ui, bangkit kepala baby siapa ni? Amba tukem. Tak, bukan dia kata wish I knew, tak tahu benda dia. Ada orang guys. Ini tak silap. Tak silap aku pernah tengok orang ni. Pak Geem. I need your help. Sabar ya kita ni. Kagak kata-katanya dong. Tengok kau faham. Saya ikutlah bang. Saya ikutlah. Saya nak ending. Boleh apa? I will push 150. Okey ni. Kita kena cari yang warna kuning. Kita cepat. Kau tak bad ending macam Bang Aci. Nanti dapat ending. Aku dapat ending kau kalau aku tak gagal ni. Proceed to yellow bike. Okay, kita yellow bike. Ini kan yellow bike ni green bike. Gimana caranya? Ayo, fikirkan cara kita. Ayo. Kita cepat guys. Cepat. Woi, lambat lagi ni boy. Mana boleh speed ni? Dapat. Ni guys. Kita cari ni guys. Yeah, kita dah dapat guys. Yeah, tengok kita punya ni. Widih, 227. Jangan end shift. Bahaya. Kalau end shift kita dapat ending pocong naik lori. Salah. I need to restock. Call boss. Okay guys, di sini kita kena restock ya guys. Akib benar sekali lah yang ni. Aku tengok Akib main dia tak nak restock. Restock ke restock tak apa. Okay, sini kita kena guna mata button guys. Kena tengok mana paling sesuai. Mata button. Okay, tengah-tengah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bukan.
Kena guna mata batin kalau awak tengok. Kalau kau nak ni mata batin ada ending tau. Kalau kau tekan mata batin tu ada ending. Okey bang. Tadi saya tak nampak abang kat situ bang. Abang tadi menipu bang kat situ. Pembohong public abang ni. Oh, daripada kau cek ke babi? Aku rekod aku rekod Lama lagi kat mana? Aku nak cakap dulu. Duduk, lama nak mampu. Apa aku dapat 1 juta ni. Siapa tu? Weh, main kriminal ni. Dah sangat kau ni. Orang kriminal. Jom lawan kau Nak rekod game apa Kau nampak aku punya pedang ni. Kau pergi sekarang. Shoo. Keluar tak apa-apa. Selamat Dah sabar girl tak tahu diuntung. Apa kenal dia aku babi? Sedap tak? Tumbuk kepala dia. Pecah bagi kepala kau dah hitam babi. Oh, dia ada customer. Okey, dia tak ada bonceng siapa ada mangkuk lagi. Oh. Awak tak nak tahu kau. Izin okey kau. Kasih faham bos. Kasih faham bos. Datang tu. Tak ada datang. Ni salah masuk wahana. Prince. Mickey Mouse mesti kopet. Kopet? Kopek. Oh, dari Tradara Terrified 3. Tengok ke kanan kan. Takut ada. Amir rekod seorang. Aku pun nak rekod seorang. Bang, kau datang lagi ya? Abang bawa hantu ya. Kau bawa? Lah kok anomali hit dulu. Tadi bukan Dani ke? Cak mata. Sabar jap. Aku macam party something Alamak, ada 2 sustain. Ada 2 anomali guys. Sabar jangan ikut kau. Sabar tunggu aku. Bang, saya cek lagi sekali ya bang. Okay, aman. Kalau abang ke jam sikit, saya jam sikit balik. Aku pun nak try rekod seorang. Tadinya kau. Kau boleh. Engkau yang nak MS sangat. Dah lah balik. Aku rekod lelas lupa buka mic kan. Masalah kau nak tunggu ambil lama pun. Okay. Mantap. Weh, Dapat tip Dapat tips guys. Wah, dia bagi kita tip. Okay, thank you. Main pakul aja. Tu. Kau tahu hati-hati tau. Dalam game tu kan. Kalau ada orang minyak tau. Oh yeah, aku main itu. Ya orang minyak tak boleh duduk sensitif duk. Kalau ada orang minyak tu kan. Apa ni cok. Kau jangan layan dia. Kau duduk. Lepas tu kau jangan pakai mata-mata. Kau diam. Kalau kau terlayan dia kan. Ataupun kau terpakai mata-mata kan. Kau dapat ending. Kau logo orang minyak tu. Tak nak tahu dia orang minyak. Tenang. Kau pakai apa dah nama dia. Mata batin tu. Kalau macam belakang dia ada hitam-hitam minyak-minyak tu. Dia. Oh, nanti dapat bad ending kena diperkosa Pok mi. Lagi dia punya pok mi. Okay guys, tapi kat masa tengah delivery ni kan guys. Oh ni kita kena sedih dulu. Masa nak delivery ni kita kena guna mata batin. Takut yang pesan tu hantu. Alah, dia ni macam beban je ni. Tengok Ubi pun kosong dah tahu. Ada slipper. Alah, Kita kena pergi musola guys. Kita kena pergi masjid. Kita kena berdoa. Kita masuk masjid, lepas tu kita berdoa supaya kita dilindungi oleh syaitan-syaitan munafik. Okay guys, kita sampai guys.
Tutorannya. Pocong bangki. Bang, tadi ya bang, hantar bang, pocong lah abang ni, pocong kan, abang pocong kan tadi ya bang. Sorry ya bang. Pocong gila. Mantap aku bagi. Tak boleh. Dapat 340. Alah, berapa juta lagi kita nak dapat kan. Oh ni yang motor ni kau dapat ni. Tolong aku dapat motor ni cok. Oh, kalau tak nak dapat motor ni, kau kena guna pedang ni gila. Kena guna pedang ni. Okey, faham. Kan Akid kan dapat yang Andy motor tu kan. Dia lupa nak ambil pedang ni. Okey, ya, faham dah. Hi, I'm your boss. Oh, dah tak faham. Tak apa, malah cakap ah. Tak ni faham ni. You better now prepare me. Coming right out. Baik bang. Aduh, gatal. The fuck? Good, I see you're doing your work just fine. Wih, thank you 100,000. Ada 440,000. Lama ni aku nak kena kasih faham bos. Apalah nak jual bakso malam-malam juga. Tak seram. Okey, aman. Oke, harganya 12.000 ya. Bang, buat apa bang? Bang dah tunjuk bang. Kau tunjuk yang kau menari buat apa? Joget tak payah. Tak nak saya tengok abang joget ni. Tak best. Nak air tak? Tak nak air. Okay, enjoy bang. Makan cepat bang. Nak tutup kedai bang. Penat saya dah bang. Ada 452. Okay. Mangkuk jangan lupa bagi balik. Wih. Bang, sekejap bang. Saya cek bang sekejap. Pocong. Ada pocong. Ya, macam-macam. Ada pocong. Ya. Makasih banyak. Pocong ke pula lah pocong. Oh, sebab selamat. Aish, tak dapat dah tip dia. Tak Boleh apa. daripada dalam main game je. Daripada kita tengok main game. Duduk street tu aku main game kita tak tanam. Nanti. Wah, ada duit. Gue juga bayar wifi-nya. Tai. Ganti passwordnya. Kalau ada duit bayarlah. Lu gak usah numpang wifi gua. Terserah gue lah, mau ganti. Nanti, kalau gue udah beres urusan gue bayar lah. Ini kan lagi ngerjain tugas. Nak ajak gelut sini ayo. Kau cakap apa siap?
Ni mesti ni kan. Tak. Ayo difikirkan calon logika. Ayo. Difikirkan calon logika. Kau memang. Ayo difikirkan calon logika. Ayo. Aku tahu dah. Easy. Just guna mata batin je. Ayo difikirkan calon logika. Ayo. Easy lah. Bagi. Okay, 500. Lagi berapa ratus? Ni 500 kau bawa sampai 1 juta. Mungkin lah. Okay, untuk saat ni kita masih bertahan ya. Guys, duduk macam dengan something. Pocong. 3 pocong merah. Pocong merah, cok. Okay. Selamat. Mak. Ini bukan Jule ke? Oke, harganya 15. Eh. Terima kasih. Nama siapa saya? Terima kasih. Apa? Bang, Kak, sabar je Kak, saya cek lagi sekali Kak. Okay, Kak, saya jalan. Kai, tak dengar Kai, suara kau sangkut Kai. Oh, ni. Baby. Allah comelnya baby ni. Jap baby, ya. Sabar jap ya. Abang kasih gula-gula. Percuma. Ni gula-gula untuk adik. Makan ya. Oh, comel. Anjing kau. Aku dah kasih gula-gula kau jam sekali aku hibat. Gila, duduk. Apanya aku? Tulut, tu mulut, tu pulut, tulutut, ku tulut. Mulut let tu lumut, ku tulut lumal mai. Mulut let, Apa yang tulut tu mulut gila? mulut tu kutu, tu kulkut. Mie baksonya 1. Apa yang tulut tu mulut anjing? Oke, harganya 19.000 ya. Oh, yang tu kau layan, Mek. Yang tu kau layan. Aku dapat yang tu. Tulut tu mulut. Jom. Nanti ada kucing nari. Tulut tu mulut. Aku ngelak. Akik, main game I nak Kik. Ya, aku nak fokus ni. Kik, main game I nak Kik. Palau. Apa? Lompat lah. Okey, terima kasih Kak. Datang lagi. Semoga tak bawa baby macam tadi Kena jump scare tiba-tiba. Siap. Terus restock I need to restock now. Asyik restock mau restock. cepat sangat habis lah. Mereka main game aku kan. Lagi. Okay, kita sampai restock dah guys. Ini bos kita ke? Oh bukan. Okay guys, ini ya guys. Kita ambil ni. Tengok Okay, sini tak ada orang kan. Kita ambil barang ni, nanti belakang ada orang. 1, 2, 3. Kan betul? 3, 2, 1, I'm gonna fight. Nah, main. Kalau bagilah aku first tu. Lu tangan bukan mata ni. Aku orang ketiga. Endu, apa sampai yang bisa menehibu baru?
Kena jump scare siap. Tengah baca sedap-sedap kan. Mi bakso kan kena jump scare. Siap lah kau putih anak anjing. Ini baksonya satu, Pak. Oh dah boleh rekod lah kau. Tengok. Aduh kalau ada ni memang aku pergi masjid dok. Sumpah lah. Berdoa supaya benda tu hilang. Sabar jap. Tadi abang tak nak air. Abang nak air ke tak? Tak ada kan? Apa guys? Kalau tak apa Okay bang, thank you bang. Bang cepatlah ada customer delivery ke apa ke nak. Tak nak mampu aku dengan hantu-hantu jin-jin syaitan kat sana. Okay, mantap. Ini yang aku tunggu-tunggu kan. Sabar. Kita kena kemas-kemas dulu. Sama teh kotaknya satu, Pak. Anjing. Tak nak. Aku nak pergi masjid. Show. Nak pergi masjid. Kita kena berani guys. Pergi masjid. Sebenarnya ada ending satu lagi tau. Masa korang tengah hantar ada lagi ending tau. Korang masuk kat celah-celah mana. Tak lah. Oh tak ke? Oh, Dah lah malah aku. Malah. Apa babi? Kita menuju ke rumah Kaidil. Let's go guys. Let's go. Najis. Okay, sabar guys. Jangan bagi lagi orang ni dulu guys. Kita masuk masjid dulu guys. Sabar ya guys. Okay ni. Kita masuk masjid. Kalau kat Indonesia panggil musola. Jelas kan? Kita masuk sini. Dia aman guys. Dia manusia guys. Dia manusia. Kau tadi perempuan tadi pocong siap. Bang. Abang manusia ya bang? Manusia. Thank you bang. Saya gerak dulu ya. Bismillah, pohon kat sana hilang. Yes, hilang guys. Mantap. Kita dah berdoa tadi supaya dia hilang. Kita dapat protection tadi. Kita berdoa supaya kita dilindungi. I'm recording this. Aduh, kamera depan. Aduh, kamera depan. Macam ada Julie. Julie, ngapain kamu Julie? Boleh nak Julie boleh tak boleh? Tak boleh. Duduk. Sebelum saya duduk atas kamu nak. Apa nak Julie? Ambil kau Julie tu. Najis kau Julie tu. Boleh nak Dewi boleh. Wali nak Tak boleh. Kenapa? Sausage balik lah ayo. Wali nak ESP boleh. Oh najis. Sabar guys. Aduh, bawah 500 lah. Sabar, tunggu dulu. Ambil nak jam tak apa ambil dah main lah. Tadi kau tak nak main, jebut. Aku nak main tak ada aku cakap. Tak ada menipu kau. Ini baksonya satu. Bang, abang muka abang macam Momo bang. Weh, sem aku punya kali. Kita ni kan manusia guys. Aku ajak main game aku tak nak lah. Fine. Mana Rhino. Nak air tak? Nak air tak kak? Oh tak nak.
Kau lah akak nak ayan. Sabar kak. Sabar kejap. Sabar kejap kak Okay, sebelum saya bagi, saya cek lagi sekali Okay, aman. Macam mana boleh sabar. Warna hijau sabar boleh tak? Warna hijau. Sabarlah warna hijau. Kau nak boleh. Warna hijau. Kau main warna hijau. Ah! Ini tiba-tiba loh. Bang, kau kenapa ni bang? Mana nak kau betul balik? Aduh lah, kenapa lah tiba tertabrak ni? Kasih faham bos. Kasih faham bos. Oh ni. Wish, anjing jadi warna merah. The hell? Sampai masuk rumah saya baunya itu. Ya, nggak bisa istirahat saya. Nggak Tak, bisa kalau tak istirahat saya. kalau kata tak nak bau cat tak ya, ni tak bau. Kau pakai minyak wangi, tak sibuk. Alah. Lompang kan kau tahu. Cek. Ini baksonya satu, Pak. Oke, harganya 12. Jap, ini tadi lah aku pun dah tengok. Ini yang bukan pelaris tu. Itu. Weh, Kit, jangan Kit. Aku tengah rekod kan, kena ban aku ni. Gila ni. Tengok aku dekat belakang dah. Itu, terus apa ni? But before that, I will show you how to be rich. Follow me. Guys, macam ni guys, nak follow ke tak ni guys? Yes. Tak apalah, kita duduk je lah guys. Kita duduk. Walaupun kita dah solat. Tapi nanti dapat ending kalau kita ni. Aduh, bang, ikut balik bang. Bang, ikut bang. Bang, ikut bang. Tak apalah bang. Lama gak aku main ni. Lama gak main ni nak kumpul sampai 1 juta ni. Okay bang, terima kasih bang. Jangan datang lagi ya bang. Nanti jadi macam akak tu tak boleh bau cat. Sibuk. Tak boleh bau cat dari bawah. Tutup hidung. Ni mesti kasih paham bos kan? Ya kan? Lah masa aku copy kau punya ni anjing. Nak duduk fit-fit nak penggal gak pali kau. Tengok tadi kau nak sangat ni. Harganya 19.000 Aduh, ya. panas lah aku dengan customer ni. Tadi kau yang nak sangat. Tadi kau kata aku, jap 12,000. Tengok, aku marah-marah terlupa apa yang ditulis tadi. Dia dapat 12,000 ke apa ni? Bang, abang ibu saya harap abang tak tidur tenang malam ni. Nah, kau dah kata kau sini lah kau. Mau dah hilang. Kau sini. Kau lah yang mana? Kau baik. Panas lah aku. Panas.
Hey. Rugi aku. Tengok dah muncul pocong satu lagi tu. Hey. Kasih faham bos. Shoo. Ni apa ni? The fuck is this? Anjing macam game The Mimic siap. Ame. Apa? Ame. Tidur pun sodak ni. Pergi tidur esok sekolah. Okay, balik. Esok sekolah. Pupu aku yang tak pergi sekolah bilek. Nampak apa ni, Mon? Oh, hitam ni perangai. Ngok Acik sebut hitam dah lah kena rekod jembut. Alah, daripada kau tak nak main game aku, fine. Sabarlah, aku tengah rekod ni jembut. Mau nak ribu lah. Lama lagi. 7, 8, 9. Oh, bagi 4,000. Kasih faham bos. Ini kebayan. Sama teh kotaknya 1, Pak. Gak jadi bang. Jadi kak. 19.000 ya. Nenek si bungkuk 3. Siang malam asyik berjoget. Tak kak, akak bawa nenek kakak. Tahu tak kak? Geramnya aku. Sangat dia punya. Kenapa ni? Kot. Abang. Oh, ada. Putra kot. Putra dia makan dia kata. Makan lalu tengah racak. Oh. Woi, aku nak rekod. Kau ni kan. Tania kau kai, Tania kau. Aku dah agak pocong aku dah agak. Lain macam punya tu. Aku dah agak pocong kau memang nak ni, main pocong anjing. Macam ni kita nak ni nak bagi suara ni. Sekejap. Sana. Tak haki. Kau main apa lagi? Roller coaster. Tak ajak. Rekod tau. Lama gila 1 juta 44 minit dah ni. Wish, Hello Kitty. Sama teh kotaknya 1. Bang, kak, aku akak ni akak. Weh, Kai, kalau kan orang tu beli air dengan bakso kan. Kan sekali 19,000 kan. Kalau dia bayar 12,000 tu anomali Dia toyol. Patut lah tadi aku tengok 12,000, 19,000. Lah.
Dia bayar Kau dia. lagi tengok apa yang ni? Okay, bye kak. Hello Kitty cantik pinjam motor. Tempat apa ni boy? Bagi kecil tu bagi. Ya Allah, ngelag weh. Beli apa? Adalah pokoknya. Adalah pokoknya. Pui. Oke, harganya 12.000 ya. Oh, makan duduk Oh, tak ada macam orang tu dia beli. Entah dia beli makan diri. Wow, kepala otak dia weh. Bang, makan betul-betul bang. Buka emas tu dulu. Wih. Dah. Malah duduk weh. Dengan something tu. Weh. Siapa tu weh? Baby dok. Weh, baby tu macam makan aku punya ni je. Basuh anomali. Kejap aku. Baju nak tengah air ke cucuk. Dah ke? Dah ke? Oh elah, siapa tu? Oli samping 5 mas, dimakan di situ. Oli samping matamu, itu bajunya. Wait. Bang, nak beli tak bang? Kau cakap-cakap tu tak beli pun. Aku rasa ni aku buat tahun 2030 aku sayang lah. Cantik. Cantik ke? Baksonya 1 pak. Tengok sikit belakang tu. Okay, tak ada salahnya. Ada pocong ke. 12.000. Bang, saya nak dulu bang. Sabar jap. Saya aku macam pelik tadi. Aduh, ada nenek-nenek pula. Kalau ada ni order memang aku buat ni lah. Bye. Bimbo. Terderas kak kepada kepala. Jepun itu. Ke tentera yang dipenggal kepala dia. Bagus. Bakso Mali yang aku mainkan ni berdatang lagi. Dia adalah kutukan dari paman. Dia adalah seseorang yang berdarah besar karena baksonya berkurang enak. Dan dia mengkutukan jadi jaksa malang berkaki dia tangan dia. Seramnya.
Escalator ni kena ikut dia ke apa ni? Tak faham ah. Ha? Escalator tu kena ikut dia ke? Tak faham dah aku. Aku pergi duduk. Harganya 19.000 ya. Bang, bagi tip boleh bang? Okey mantap bang, bagi tip tengok bang. Ah, tak cukup lagi. Okey bang, terima kasih bang. Saya 20,000 baru. Kita kena masjid guys, pergi masjid guys. Pergi masjid guys. Pergi masjid guys. Nak hilangkan bencana-bencana sana guys. Pergi masjid guys. Kita kena berdoa guys supaya kita dilindungi. Masjid tu pergi masjid tu guys. Dah lompat-lompat ni. Oh, lompat. Masuk dah eh. Apa tu? Pocong. 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 Siapa yang tengok cerita tu? Oh, sekali macam. Oh, saya sekali je kot boleh pergi. Uish, siapa tu woi? Raksasa woi, genderuwo. Nona nenek kau lah, nona mumu, nona muda, nona embon. Kan nak kotor-kotor 20,000. Bye. Apa yang normally duduk aku. Oh, apa je itu? Ni pun tahu je tadi. Lama aku tadi lupa. Tak ada air bang, kau minum air kat rumah. Okey, minum air kat rumah. 782. Okey.
Masih kurang lagi berapa ratus? 400 lagi 300 kot. Di baksonya 1 Pak. Juli nak Dewi bu. Juli nak Dewi pula, lesbian pula. 12.000 ya. No, dah habis. Isi dulu. Isi pun. Isi dulu. Bye. Harus restock sekarang nih. Air restock pula. Toh. Mau restock. Oke. Kayak keluar. Kayak dah keluar. Ha ho. Oh, kayak dah keluar dah. 12.000 ya. Bang, kasih sikit bang. Saya nak keluar awal ni bang. Okey, sikit lagi. Memang tutup bang. Please lah, jangan ada anomali lagi, malas lah aku. Nenek kau hungry ah, nenek kau. Mereka dari belakang di sini Harganya 19.000 ya. ketika Kian Maria sudah menghabiskan banyak waktu bersama Fahid dan Richard. Kecewa banget dia, gede banget ya. Cepat lah, woi, 1 juta ni. Show anomali, show. Kuat siap dia punya tu. Memang ni. Ini baksonya 1 Pak. Oke, harganya 12.000 ya.
berapa jam ni gila. Ter. Gua ada duit. Gua juga bayar wifi-nya. Kenapa lu ganti passwordnya? Kalau ada duit bayarlah. Lu gak usah numpang wifi gua. Terserah gue lah. Lama dok. Nanti kalau gua udah beres Tahu tadi aku buat live gue lah. bayar lah. Gue kan lagi ngerjain tugas. Ya terserah gue lah. Mau ganti-ganti. Pergi sana lu. Patut buat live ni. Kita main bakson Mali Malang. Main dengan viewer kita. Viewer kita pun tak ada. Wai, motorbike. Bang, nama dia jatuh ni bang. Astaghfirullahaladzim bang. Tolong jangan screenshot. Tak baik. Jangan screenshot. Tak baik screenshot. Macam mana boleh jatuh ni bang? Kita ada kursi sini. So kita boleh duduk kalau ada anomali. Kalau ada anomali. Macam hantu ni. Tu rasanya dia ketulut hantu itu bertenggih itu. What the hell? Dance. Bakso Malang, anomali. Baksonya sama teh kotaknya sama. Oke, harganya 19.000 ya. Dapat tips. Alah, ingatkan dah 9 juta. 9 juta mana ribu. Makasih banyak. Kalau kau nampak setan-setan tu kan, kau tumbuk kiri kanan kau tampar kiri kanan. Kau berani lah. Kau tak berani jangan tampar. Oke, jadi lu mau dijadiin bakso Malang? Kalau enggak, pergi sana lu. Banyaknya lah. Datang-datang buka beli pun. Pak Gem pula. Kak Gem. Kata-kata. Hari ini aku mau berangkat terbang. Aku punya banyak stok HP, jadi sini aku mau ngasih kamu HP gratis nih. Willy Salim. Kau tahu tak Willy Salim tu apa? Ya, Willy Salim ada kat account tu. Cari je dekat TikTok. Mie baksonya 1 sama teh kotaknya 1 bang. Oke, harganya 19.000 ya. Sikit lagi. Kasih tipsnya. Makasih banyak. Mana ni? Sikit lagi guys. Nak 1 juta ni guys. Wow. Kalau kau nampak hantu ni, kau tampar ikan kan? Kau berani. Weh, berapa jam ni aku main ni weh? Sawit. Weh,
sawit, Makan sawit. anomali sawit yang merugikan satu negara ini. Konon katanya di mana dia melihat lahan kosong. Lagi ya, men. Lama lagi. Dia menanam sawit berjuta-juta hektar. Anomali ini tidak peduli dengan dampak banjir dan longsor yang akan menerjang. Inilah lahan kalian. Ih, takutnya. Apa? Baksonya 1 sama tengkokaknya 1 Pak. Oke, harganya 19.000 ya. Ih. Tiga tu lain. Oh, nasib baik aku tak terima kot, nasib mampus nanti. Dia tak kata apa-apa pun ni. Siapa tu? Walid ke? Oh, macam yang tadi ke? Dia baksonya 1 sama tengkokaknya 1 Pak. Oke, harganya 19.000 ya. Okay, bang, 2,000 bang. Yelah, jin, dasar jin toncek. Dasar jin toncek, nasib baik tau, nasib baik. Jin toncek. Oi, bergegar oi. Bergegar gila. Hai, ada baru tujuh. Oh, tips Oh, thank you tips. Jom. Okay. Sikit lagi guys, yang menang lah ni. Lama ini kita ni lama-lama ni tolonglah ni Uish, besarnya mangkuk. Apa besar mangkuk? Weh, kau SMR pula sini. Bergegar amat tadi. Hai, restock lagi. Panas lagi. Mat ni. Juli nak Walid boleh tak boleh?
lagi. Asyik je balik. Asyik lepas. Baksonya 1 Pak. Woi, bilik 1 juta ni, woi. Bayarnya nanti pakai cash ya. Tengok. Oh. Prepay je lah, weh. Prepay je lah. Ni nak air? Tak nak ni. Ya bang, saya nak try pergi musola, boleh lagi tak? Ke sekali je boleh pergi eh? Yang tahu tu. Oh, sekali je boleh pergi. Sebenarnya ada ending tu, ada satu ending tu. Cik, dua tiga kali takut. Cik ada cash money. Thank you bang, arigatou gozaimasu. Okey, satu lagi. Sikit. Mana lah? Sikit 1 juta, sikit 1 juta. Mungkin lah. Sok tu. I bought a pyramid in Egypt, so what they do for you is give me the pyramid. Baksonya sama tengkotaknya 1 Pak. Harganya 19.000 ya. Yes, mantap guys. Bye. Kita ni dulu. Sabar. Dia depan ni apa? Oh yeah, dulu. Sorry. Yes. Bang, cepat. Oi, mantap Zat. Thank you bang. End shift ke? Kita end shift. Yeah, mantap. More than, wih, keren. Dapat ending yang ketujuh. Okey, boleh lah ending ketujuh. Okey guys, sampai di sini saja gameplay kita. Korang suka punya, tapi tolong ya jelaskan yang kalau kita masuk masjid tu hanya sekali ke 2-3 kali. Tolong jelaskan kat komen ya. Thank you, terima kasih.